Guys, hari ni I nak suggest dekat korang untuk try sup daging lembu Huainan ni. Sedap sangat, serius. This Soup Noodle House ni baru dibuka di Razak City Resident, Sungai Besi, Kuala Lumpur. Korang tak perlu risau sebab dia adalah Muslim friendly. Dan yang paling bestnya, restoran ni buka 24 jam tau. Bila-bila pun korang boleh makan. Makanan kat sini berkonsepkan makanan daripada wilayah Huainan. Memang sedap. Paling ramai orang order dekat sini adalah signature Huainan beef noodle. Serius, this one memang I recommended. Lepas tu I nak korang try beef skewers ataupun lamb skewers. Ini memang korang patut cuba. Serius, sedap gila. Kalau untuk snack kan, korang tak tahu nak order apa, I nak korang order steam xiao long bao. Memang sedap. Ataupun steam beef dumpling. Ataupun lagi satu, korang order je beef pie. Ini lagi best. Serius saya cakap. Untuk air pula, I nak suggest korang try minum yang 4 jenis ni yang I tunjuk ni. So, kalau korang suka makan yang jenis sup panas-panas, kedai ni memang untuk korang. So, korang yang mana dekat tu, jomlah datang dekat Sup Huainan dekat Sungai Besi ni. Ni I bagi alamat untuk korang datang.